Siapa yang dah tengok filem Takluk? Okey, dekat sini aku nak ketengahkan pasal filem Takluk ni dan aku ambil cerita yang sebenar. Kisah pahlawan berani Lahad Datu. Alright. Pada Februari 2013, Laut Sulu tenang seperti biasa. Ombak kecil menari-nari di pantai Kampung Tanduo, iaitu di Sabah. Tak ada siapa sangka air yang tenang itu menyimpan satu rahsia yang berdarah, iaitu satu serangan dari masa lalu yang cuba membangkitkan kuasa lama. Okey, ada seorang nelayan ni, dia terlihat terlibat yang tak biasa ditengok dekat pantai. Bukan satu, bukan dua, tapi berpuluh-puluh lelaki yang bersenjata, yang lengkap dengan pakaian ala tentera. Diorang pun kelihatan serius, penuh dengan ketegangan, macam ada sesuatu yang nak diungkapkan. Serta di badan mereka dililit penuh dengan peluru. So, dekat sini mereka bukan lanun biasa. Mereka adalah tentera diraja Kesultanan Sulu yang mendakwa hak mereka terhadap Sabah yang mereka anggap sebahagian dari wilayah nenek moyang diorang. Dalam tentera ni diketuai oleh Jamaluddin Kiram yang kedua, seorang lelaki tua dari Filipina yang mengaku sebagai Sultan Sulu. Mereka mahu mengembalikan wilayah tu tanpa sebarang peperangan. Namun mereka datang dengan senjata. So apa maksudnya? Diorang nak perang lah tu. Dalam kira-kira 200 orang lelaki bersenjata mendarat di Lahad Datu dan berkubu di Kampung Tanduo yang bertempat di perkarangan surau. Mereka tak menyerang, tapi mereka menunggu dengan senjata tersandang dan kibaran panji Sulu. Tuntutan mereka ni mudah aja. Sabah adalah milik mereka dan mereka datang untuk menuntutnya kembali. So dekat sinilah permulaannya datangnya tentera Sulu. Dengan langkah awal, kerajaan Malaysia pada awalnya mengambil pendekatan diplomatik dengan tentera Sulu ni. Rundingan dilakukan, perbincangan dibuat, surat dihantar, amaran demi amaran diberi, tapi masa tetap berjalan dan ketegangan mula menebal dekat sini. Pada 1 Mac 2013, peluru pertama